Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Musa, dari kelas SPU 2B. Hari ini saya nak tunjuk cara bersihkan kabin filter Pro 2 Myvi. Okay, jom. 3 days later. Jom. Mula kita buka box ni dulu. Cabut. Betul, kita cari cabin filter. Kita buka casing dia. Berabuk lah. Okay. Ni filter dia kotor . A few moments later. Okay, lepas kita keluarkan filter dia, kita bersihkan dulu, bersih-bersih, baru kita masukkan balik. Okay, jom. A few moments later. Okay, ni kita dah bersihkan . Daripada habuk, dah tak ada habuk lah. Penutup dia pun dah bersihkan. Okay, kita masukkan dia balik. Kita tutup balik. $2,000 years later. Okay, siap. Okay, tu je untuk hari ni. Terima kasih.